Ayat aktif, ayat tik ngundan jakuk pengawak, transitif, subjek nyadi elemen kediterangka. Ayat aktif, ayat tik ngundan jakuk pengawak, transitif, subjek nyadi elemen kediterangka. Dalam video tu, bisik 5 itik contoh ayat aktif. Ke-1, Inta maca buuk. Kedua, Sima manjeh bungai. Ketiga, Demit nusun kasut. Keempat, Laga engau adik ia nuci kereta. Kelima, Lamban nusun buuk. Jadi ni bagi jakuk pengawak transitif engau subjek nyadi elemen kediterang ke dalam ayat aktif tu. Okay, kita mendak contoh ke-1. Okay, jakuk pengawak transitif dalam ayat aktif tu ianya maca buuk. Okay, jakuk pengawak transitif dalam ayat aktif tu ianya maca buuk. Okay, maca buuk. Ngau jadi subjek tinyadi elemen kediterang ke dalam ayat ke-1 tu ianya Inta. Okay, subjek jadi elemen kediterang ke dalam ayat 1 tu ianya Inta. Okay, Inta. Jadi subjek tu ditulis kita bab pun ayat aktif. Okay, kita mendak contoh kedua. Okay, jakuk pengawak transitif dalam ayat kedua tu ianya manjeh bungai. Okay, ayat tingunan jakuk pengawak transitif dalam ayat tu ianya manjeh bungai. Jadi subjek jadi elemen kediterang ke dalam ayat kedua tu ianya Sima. Ayat aktif tu nerang ke Sima benung manjeh bungai. Okay, tu tadi reti ayat aktif.